ada satu tokoh yang menjadi banyak polemik di antara pandangan ulama dan terutamanya di Malaysia ni. Siapa Ada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah, Syekhul Islam. Ada yang mengatakan Ibn Taymiyah ni sesat, dia adalah mujassimah dan sebagainya. Kita dah topik berat dah. Tapi ada pandangan yang macam bila orang cakap kita menukilkan nama Ibn Taymiyah ni, ini adalah geng-geng W lah. Kan? Ada orang yang kata tak boleh terima. Tapi sebahagian pandangan menerima Ibn Taymiyah ni sebagai ketokohan dia, keilmuan dia dan sebagainya. Boleh Ustaz kongsikan sikit? Baik. Satu perkara yang kita tak boleh nafikan, Ibn Taymiyah ni ulama yang besar. Tak ada siapa boleh nafikan. Dan gelaran Syekhul Islam kepada Ibn Taymiyah, Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, okay, satu gelaran yang bukan anak murid dia bagi. Ulama-ulama lain pun akui gelaran tu. Okay. Cuma bezanya ulama-ulama ni dia ada perbezaan pandangan. Ibn Taymiyah ni adakah boleh dipercayai sepenuhnya pandangan-pandangan dia, ataupun dia ni ada isu-isu yang kita perlu tolak. Dia macam kontroversi lah kan. Dan memang pada zaman Ibn Taymiyah sendiri, Ibn Taymiyah meninggal dunia dalam penjara. Kena penjara sebab pandangan-pandangan dia dilihat tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah pada zaman itu. Tapi Ibn Taymiyah kata dia maafkan semua. Dia maafkan semua orang. Dia tak ada dendam lah. Okay? Dan perbezaan-perbezaan pandangan itu, zaman hari ni kita ada buku-buku yang cuba kumpulkan balik pandangan-pandangan kontroversi itu, dan kita cuba bagi justice pada Ibn Taymiyah. Dan pandangan-pandangan yang Ibn Taymiyah bawa bukanlah satu benda yang sangat lain daripada ulama-ulama sebelum tu. Semua pandangan Ibn Taymiyah tu kita dapat trace daripada ulama-ulama lain. Asasnya ada. Tapi kenapa kebencian pada Ibn Taymiyah tu sangat tinggi? Wallahu alam. Kita tak dapat pastikan kenapa sebenar-benarnya Ibn Taymiyah ni dibenci ibarat orang kafir betul. Sedangkan waktu tentera Tartar datang, Mongol datang, dia ni ulama yang bukan duduk dekat rumah aja. Dia pergi jadi panglima perang. Dia perang sekali waktu perang Mongol sekali datang. naik kuda Tartar. Tartar tu bawah Mongolia jugalah. Lagu Khan semua tu. Ya. Genghis Khan tu. Ya, tu Ibn Taymiyah. Dan ada pandangan-pandangan dia terutama dalam bab akidah. Bab fiqah ada pandangan dia yang berbeza dengan 4 mazhab. Cuma Ibn Taymiyah walaupun ada pandangan yang berbeza dengan 4 mazhab, tapi dia sendiri beritahu kepada orang jangan tinggalkan mazhab. Ibn Taymiyah kata kebenaran, bukan Papa Zola, kebenaran dia dalam 4 mazhab ni je, dia tak akan keluar daripada 4 mazhab. So dalam satu isu mungkin mazhab Hanafi yang betul, dalam satu isu mungkin mazhab Syafi'i yang betul, tapi kalau keluar daripada 4 mazhab tu confirm salah lah. Okey, cuma ada pandangan-pandangan dia yang memang lain sedikit daripada 4 mazhab. Tapi itu pun kita boleh trace daripada ulama-ulama sebelum tu. Contoh, 4 mazhab kata sunat untuk lafazkan niat waktu solat kan, usalli kan. Ibn Taymiyah kata tak. Dan lafaz niat ni dia bukan daripada zaman awal Islam, dia muncul kemudian. Ulama-ulama sebelum tu tak sebut pun. Okay, dan ada ulama yang kata itu salah faham daripada ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata solat ini dimulai dengan sebutan lafaz. Jadi ada ulama faham Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ada pula ulama yang faham kena usalli lah, kena sebut. Itu isunya. Tapi kita kata akhirnya 4 mazhab kata, sebab tu mereka tak kata lafaz niat ni sunnah. Mereka kata lafaz niat ni mustahabun. Digalakkan. Bukan sunnah sebab Nabi tak buat, cuma digalakkan. So lafaz niat tu bukanlah Imam Syafi'i sendiri yang lafaz niat tu bukan Imam Syafi'i yang kata, dan bukan Imam Syafi'i yang susun usalli fardhu zuhri, bukan. Cuma ada riwayat yang memang ada satu riwayat yang ulama pun terkejut, rupa-rupanya ada. Dan penemuan tu baru juga, rupa-rupanya memang ada ucapan Imam Syafi'i dalam satu riwayat. Imam Syafi'i kata macam lebih kurang usalli tu, lebih kurang tapi lain sikit lah, menghadap kiblat disebut. Okey, so ulama kata ada pula bukti Imam Syafi'i melafazkan niat. So ada bukti dekat situ. Okey, so kita kata okey lah, benda ni khilaf lah, tutup lah.
Tak payahlah bincang. So kalau nak pegang pandangan yang kata kena lafaz niat, silakan. Tak nak lafaz niat, silakan. Begitulah perbezaan pandangan dalam Islam.